satu rahsia untuk hidup kaya dan juga bahagia. Yang nak tahu jawapannya, cancel video saya dan share supaya biar ramai tahu info ni. Dalam buku The Pursuit of Happiness tulisan Dr. David G. Mayes, beliau ada menyatakan bahawa dalam satu kajian, beliau mendapati ada dua sahaja cara untuk jadi kaya. Pertama, tuan-puan kena miliki harta yang sangat banyak, dan yang kedua, kita kena miliki kehendak yang tak banyak. Intipati daripada dua poin tadi adalah kita kena hidup di bawah kemampuan. Hidup di bawah kemampuan ni tuan-puan, ramai daripada kita tak mampu pun untuk praktikkan. Sebab itulah ia menjadi salah satu punca besar kepada berlakunya banyak masalah kewangan. Hidup di bawah kemampuan ni ada 3 benda yang tuan-puan kena hadam betul-betul. Yang pertama, kita kenalah berbelanja kurang daripada pendapatan yang kita dapat setiap bulan. Dan yang kedua, kita kena beli benda yang betul-betul kita mampu. Kalau kita tak mampu untuk beli benda itu 2 kali, maksudnya kita masih belum mampu untuk memiliki benda tersebut. Dan yang terakhir, kita kena belajar terima hakikat bahawasanya tak semua benda dalam dunia ni kita boleh miliki. Jadi kalau tuan-puan boleh master 3 poin tadi ni, maksudnya tuan-puan dah bersedia untuk hidup kaya dan juga bahagia.